Dia yang tak okey. Jadi macam abang kakak, abang yang tadi ni, dia dah tentu syurga bang. Abang pergilah syurga dulu. Kita orang tengah mencari redha lagi ni. Kita orang biasa-biasa je bang. Tak macam abang, orang kaya banyak duit. Jalan terus ni. Dia lagi kita menjaga. Lagi dia cakap lagi kita menjaga. Lagi dia cakap lagi kita menjaga. Biarkan dia. Tu kadang-kadang kak saya jalan dekat luar, saya serius je. Bukan tak nak layan orang. Kadang-kadang takut terjumpa yang macam tadi. Takut saya teraniaya dia. Kan salah saya pula kan. Takut saya terjumpa orang macam tu. Takut saya teraniaya di depan-depan. Bila teraniaya depan-depan, sekarang masalah. Pergi balai polis lah. Sebab saya takkan report polis. Dah tentu dia report polis. Saya kena pukul kat tepi jalan ni, Ali Putih ni. Saya lagi ke dalam kan. Kalau dia gentle, saya okey. Masalahnya mengadu-ngadu tu yang malas tu. Kalau dia dah kena rembat, dia malu mengadu-ngadu tu yang malas tu. Kalau dia dah kena rembat, tak mengadu tak apa. Wah, tak sabar nak tahu ye. Sebelum tu